Anti nak masak apa ini? Aku nak buat goreng pisang tapi ndak ada pelantaku. Oh, pelantau. Wow, pisang. Asal pisang sana putih? Biasalah no, orang putih dia. Orang putih dia putih sikit. Ah, Faham? dia panjang sikit. Nah, panjang. Panjang sikit, pandai pula Anti ni. Bongok lah kau. Dia, Itu buah apa tu? ini buah melon. Eh? Ya, Buah apa aku ni tahu kan? lah. Ha? Durian dah tu, durian. Mana ada? Ndak ada durian gila. Oh. Ananas ada, ananas Melon. ananas ada. Melon buah apa Ananas ni? ada. Kiwi ada. Kiwi. Tapi bikai, itu mungkin tutu. Mungkin tu. Amin siapa aja? Apa? Tu dia cakap dengan siapa aja? Sayur dia ndak ada nu. Ryan, sayur dia sudah siap potong Ryan. Oh, sudah siap potong sayur dia? Sudah siap potong. Tadi nak masak apa ini nanti? Aku dah cakap tadi goreng pisang. Aku tempiling juga dia ni. Goreng pisang, kalau beli kau- tepung je lah. Tepung adabi dengan ni. Kalau kau beli carrot begini dia. Anu kat saya dah cakap banyak kali dah. Apa bani nama dia ni? Ini carrot. Carrot lah by English. Bahasa Bahasa Lebih. Melayu, Lobak. carrot juga. Lobak lah kau ni. Kau nak Lobak. aku Aunty, dekat sana Aunty. Dekat sana kalau anda kata Allahumma salli Muhammad. Rambutan ada? Rambutan? Tak ada. Tak ada. Ada tapi 10 biji dalam 12 euro. Tapi kena pergi Asian market. Ada ayam ada? Ayam. Ada? Ayam apa Aunty? Ayam? Guys, lagi 3. Okey, Alhamdulillah. Kau Tengok buat ayam ayam ni, macam- kita tengok ayam. Ayam? Ya, ayam lah. Yelah macam-macam ayam ada bah. Kau Tak, ayam dekat sana, ayam bismi ke? Abang Taufik, terima kasih. Ayam Malaysia Ayam Malaysia. Mana ada ayam Malaysia gila? Tak, dia buat elok-elok tak? Abang kami terima Ya. kasih. Kejap. Kau kasih je aku masak untuk berjalan Itu cari ayam. abang tu uncle. Bukanlah. Itu orang lain gila. Oh, ingatkan ni. Ayam bismi ayam Rusia, Aunty tahu tak? Mahal tau. Kau jangan ayam Rusia. Ayam sini pun Kadang-kadang mahal. 500, kadang-kadang 600 Aunty. Dia tengok pukulan kau ni. Yelah, kadang pukulan grade A tu yang mahal sikit 1200. Ni ayam. Ini ayam semua begini dia. Oh, ayam dah potong siap dah. Ya, dia potong dah memang. Aunty, kalau 10.17 tu berapa kalau Malaysia? Abang Rifudin, terima kasih. Dalam RM50. Besar tu RM50. Ah. Kalau macam tu nak pergi meniaga ayam sana lah. Ini 50. Ini susu ayam. Susu bukan dada ayam, dada. Salah. Okey, kalau seekor ayam berapa nanti seekor? Seekor. Seekor dia tak ada. Dia tak kira seekor. Dia kira semeter. Apa ni? Apa cakap? Kan dia? Sekg. Mana tengok? 9 point berapa tu? Tengok. €9.69 per kg. Per kg guys, per kg. Sekilo lah. Kilo. Sekilo kat sana. Sekilo. Gila, sekilo RM50. Kita Malaysia sekilo baru sekarang berapa? Ayam lah RM8 lebih Dia Aunty tak ada. duduk Malaysia. Balik Malaysia ni. Dia tak ada satu ekor ayam. Dia ada kaki ayam. Ya. Ini ketiak ayam. Kaki ayam. Ketiak pula. Kepak ayam. Kupat ayam. Itu sajalah. Sama susu pula. Dada ayam. Okey, kalau Aunty buat tom yam berniaga, Aunty pakai ayam apa? Dada ayam. Akhirnya, sekali Aunty beli yang RM50 tu. Ya, tapi potong kecil-kecil lah. Jangan kasih Okey, satu kalau ayam. andai kata satu mangkuk Aunty jual berapa euro? €10. Euro kali ke Malaysia kali berapa? RM50. Itu satu mangkuk dah boleh untung dah. Satu mangkuk dah boleh untung ada malam. Satu mangkuk RM50 lah. Kiranya, bila Aunty balik Malaysia jadi orang kaya, betul tak? Amin lah kau cakap aku kaya ya. Iyalah. Kalau kau doakan aku, amin je lah. Amin nanti. Tapi betul lah satu mangkuk dah balik modal lah ya.
Tapi Ya. kat sana kos harga hidup sana pun tinggi bang. Ya, tak boleh sama. Dapat bubur Abang Taufik yang keluar kat Man. Abang Ahmad. Abang Ahmad, terima kasih. Abang Akak Azia Arifuddin, terima kasih.